Hari ni aku nak perkenalkan korang aktif baru daripada Grab. Nama dia Turbo. Dia adalah insentif yang dapat bantu tingkatkan pendapatan kita. Tahu tak macam mana benda ni berfungsi? Juga saya tonton video ni sampai habis. Let's go! Turbo adalah satu mod pemanduan baru yang Grab dah lancarkan. Ia juga telah dinaik tarafkan untuk driver-driver macam kita. Salah satu insentif dia adalah 5% Turbo cashback. Jom kita ajarkan macam mana nak guna. Pastikan korang aktifkan button ni kepada online. Selepas dah online selama 30 minit, setiap order korang akan terima 5% cashback. Ni adalah contoh 5% cashback yang kita dapat dari order ni. Features kedua adalah preferred area. Kita boleh bawa Grab di kawasan yang kita pilih. Features ketiga adalah flexi cancellation. Kita boleh pilih dan kita boleh cancel kita punya job tanpa efek kita punya rate cancellation. Features keempat, ride guide. Bila kita sampai di satu tempat yang tak ada order, kita tekan je go, Maps akan bawa kita ke kawasan hotspot. So korang apa tunggu lagi? Jom kita on mode Turbo sama-sama.